Hari ni Pok Yan nak ajar cara nak set up dua monitor. Bermaksud awak boleh tengok kat sini, ni main monitor kita, ni second monitor. Okey, untuk main monitor ni kita pakai HDMI. Okey, just masuk ke saja dekat GPU ni. Kalau awak pakai GPU, awak akan masuk ke dekat GPU. Okey, untuk second monitor ni kita pakai DP. Okey, kita akan pakai kabel DP. Awak cocok saja dekat GPU. Akan keluar display dua monitor lah. Display ada dua. Okey, contoh ya, untuk main monitor ni, okey, ni main, ni second monitor kita. Contoh main ni awak nak ambil item-item semua ni, letak dekat second monitor. Cara dia, okey, cara dia awak pergi dekat setting. Okey, kita pergi dekat setting, tekan system, tekan display. Okey, ni monitor 2, ni monitor 1. Okey, kalau awak nak letak display semua item dekat monitor 1, awak tekan ni multiple display dan tekan make this main display. Bermaksud dia akan adalah item dekat sini. Okey, yang mana nak mencari PC, nak custom PC mengikut bajet anda boleh datang ke Pok Yan Tech, Bandar Baru Tunjung. Okey, macam PC ni, PC yang berharga 2099. Selain daripada tu, banyak lagi PC yang kita ada. Apa pun anda boleh contact admin kita, link di bio. Thank you. Pok Yan Tech.